Untuk kelas ni yang pertama sekali pastikan kita nak belajar ni, kita nak dapatkan ilmu lah, ya. Ilmu untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Ini secara umumnya kelas kita ni, kita nak belajar falsafah ni berasaskan kepada pendidikan falsafah, pendidikan kebangsaan dan juga rukun negara. So dia dalam ruang lingkup negara kita. Yang keduanya kita nak belajar tentang beberapa aliran pemikiran dalam cara berfikir ni. Mungkin di peringkat sekolah tidak dibenarkan dengan lebih jelas, ataupun di poli ataupun di KB dan sebagainya. Tapi di sini kita akan belajar lebih perinci. Kemudian yang ketiga, kita nak analisis isu yang ada ni dengan menggunakan falsafah yang kita belajar tadi. So kita nak apply lah dalam falsafah. So dalam kehidupan kita, yang paling penting adalah falsafah pendidikan kebangsaan. Dia di peringkat mikro, peringkat yang kecil lah. Yang besar tu makro. Yang kecil sikit daripada makro ni adalah mikro. Di bawah daripada makro. So dia ada dua dimensi. Yang pertama sekali adalah dimensi teori dan dimensi praktikal. So ada dua dimensi lah, dua perspektif. Kembang daripada kiri kanan, kanan ke kiri. Ya. Tapi yang paling jelas di sini adalah dia bermula dengan dimensi teori. So apa-apa jua pemikiran ni dia bermula dengan teori. Ya. Dia bermula dengan logik, dia kembang ke psikologi, metafizik sampai kepada sebuah tamadun ataupun peradaban. Contohnya, kalau ambil dalam agama Islam, Islam yang agama yang saya boleh faham. So sebelum Nabi Muhammad nak mengembangkan agama Islam ni kepada masyarakat Arab di zaman dia dulu, so dia mestilah memahami apa yang nak dikembangkan, aliran pemikiran yang macam mana. Aliran itulah adanya elemen-elemen logik tadi. Contohnya tentang ketuhanan. Kenapa perlu sembah Tuhan yang satu? So ada logiknya. So kenapa perlu berpuasa? Kenapa perlu sembahyang? Orang Islam ni lima kali sehari dia bersembahyang, dia bersolat. So pagi tadi, awal pagi tadi sebelum matahari naik tu, orang Islam dah pun bersembahyang subuh. Subuh ni sekejap je. Dalam pukul 5.49 tu sampai kepada 6.59, kurang 1 jam. So kalau pukul 7, pukul 6.50 tu dah nampak dah nak cerah dah. So apa logiknya orang Islam bersembahyang di awal pagi? Dan nak sembahyang pagi-pagi ni yang pertama sekali kena tidur awal lah. Tidur awal pukul 10.30 ke, pukul 11. Satu lagi contohnya adalah dalam bisnes, dalam perniagaan. Bagi setengah businessman ni, peniaga-peniaga ni, ada yang mula pukul 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi, dan ada yang mula pukul 10 pagi. Dan ada juga yang mula bisnes pukul 4 petang. So dia bergantung kepada jenis bisnes, tapi paling baik bisnes ni adalah bekerja pada awal pagi. Sebab pada awal pagi pun, pintu-pintu rezeki ni akan terbuka. So siapa yang buat Grab, yang buat jual jadi affiliate kat TikTok dan sebagainya tu, so dia akan dapat merasai lah masa-masa untuk bekerja ni. Kemudian dalam konsep falsafah pendidikan kebangsaan ni, kita ada individu dan juga ada negara. So individu dan negara ni dia sebenarnya dia saling berkaitan. Okay, dalam teori teoretikal ni, dan juga dimensi praktikal tadi, ada dua ni. So falsafah dan isu ni dia ada falsafah dan isu semasa, etika dan peradaban. Di bawah ni ada peradaban. Falsafah falsafah dan isu semasa ni dia menjelaskan kepada kita tentang beberapa konsep yang kita kena faham, dan daripada kefahaman itulah akan membentuk pemikiran kita. So bila kita dah faham konsep dia, dah faham macam mana cara kerja dalam berfikir, sebablah kita boleh bertindak. Tetapi dalam pengajaran etika dan peradaban, so dia lebih kepada menerangkan tentang
tindakan, perilaku dan apa yang kita patut buat sebagai sebuah masyarakat dalam negara. Okay, untuk khusus kita ni, kita bermula dengan pengenalan awal dulu tentang falsafah rukun negara, falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah sejahtera. So, falsafah sejahtera ni adalah satu konsep yang menyeluruh mengaitkan antara rukun negara dan juga pendidikan kebangsaan. So, bila kita dah hidup dalam suasana masyarakat negara kita ni yang berbagai-bagai latar belakang, so, akhirnya menjadikan kita lebih mudah untuk hidup dalam suasana yang kita faham lah. Kalau hidup dalam suasana yang kita tak faham, so dia menyebabkan kita pun akan kehidupan ataupun kualiti kita tu akan terjejas. Itulah, ini semua adalah minggu-minggu yang kita belajar tu, tajuk yang besar, sampailah kepada kajian kes. Kajian kes ni perbincangan lah, kita tengok macam mana isu-isu yang ada ni dan kita boleh selesaikan. Okay, kuliah 1 kita ada pengenalannya. So, dalam pengenalan ni dia ada falsafah pendidikan kebangsaan, rukun negara, falsafah sejahtera dan juga scenario kajian kes. Kalau ada lah, ada 2 saya kita belajar. Yang pertama sekali falsafah pendidikan kebangsaan, yang kedua rukun negara. So, bila dah ada kedua-dua kefahaman tentang falsafah ni, semudahlah untuk kita faham tentang falsafah sejahtera. Kenapa kita perlu belajar falsafah? Ada pensyarah saya dulu namanya Dr. Azhari. So, dia orang lama lah, dalam mengajar pun dia banyak cerita tentang pengalaman, tentang konsep-konsep ni. So, dia kata nenek dia dulu tak pergi sekolah pun. Orang kampung lah, pergi sekolah kan. Tapi dia kata nenek dia ni lebih banyak mengajar dia berbanding pensyarah dia. So, dia banyak belajar daripada nenek dia. Kehidupan itu banyak ditunjuk ataupun banyak dibimbing oleh nenek dia. So, untuk kita nak hidup ni pun, kita perlu juga orang yang boleh mendidik kita. Bukan setakat pensyarah saja. Kawan-kawan kita pun boleh mendidik kita. Apatah lagi mak ayah kita lah. Kawan-kawan, kemudian orang ramai yang kita lihat sekeliling kita, semuanya boleh mendidik. Ataupun binatang. Sebab itulah dalam masyarakat Melayu, orang Melayu ni dia suka perhati. So, bila dia perhati, akan timbullah banyak peribahasa. So, agaknya apa peribahasa yang berkaitan dengan binatang? Agaknya apa peribahasa dalam peribahasa Melayu ni yang ada kaitan dengan binatang? Bagai tikus membaiki labu. Oh, okey. Bagus, membaiki labu. So, kenapa binatang tu, tikus tu, orang Melayu ni diambil sebagai pengajaran? Sebab salah satunya seperti yang Tiara cakap tadi lah, orang Melayu ni salah satu sifat dia ataupun ciri-ciri special Melayu ni, dia suka memerhati. Okay, ada banyak lagi daripada sini kenapa kita belajar falsafah, supaya kita, kalau tengok sini, supaya kita boleh berfikir. So, berfikir ni adalah matlamat yang paling tinggi lah bila kita belajar tentang falsafah. Okay, so di sini siapa cakap dulu. Pelajar boleh berfikir secara betul, kritis, rasional dan logik serta mempunyai metod dalam melihat ilmu dan kehidupan. So, maksudnya, bila kita belajar falsafah ni, kita belajar tentang macam mana cara kita berfikir. So, video ni kita kira golongan atau kelompok yang sangat istimewa lah, boleh belajar tentang falsafah. So, secara umumnya, kenapa kita nak belajar tentang falsafah ni? Yang pertama sekali, kagum. So, kagum, kita rasa takjub, rasa hebat lah. Sebab dia bermula dengan rasa ingin tahu dan kepastian. So, selepas daripada ingin tahu ni, kemudian dia rasa sesuatu yang dia tak pasti, dan dia mula mencari lah. So, proses mencari itu dinamakan sebagai falsafah. So, pencarian tentang sesuatu itu adalah falsafah. Kita mencari sesuatu. Contohnya mencari bahagia. Saya pernah cerita, mungkin pernah cerita dulu, ada seorang pelajar segamat. So, dia sampai ke pertengahan semester tu, dia tak boleh nak belajar di universiti. Walaupun dia rasa kagum, rasa belajar di universiti. Tapi dalam proses
untuk belajar tu banyak keadaan yang dia perlu hadapi menyebabkan dia rasa tertekan. Dan akhir sekali dia rasa burn out lah. Burn out ni dia rasa tak boleh lagi nak meneruskan perjuangan nak belajar ni. So akhirnya dia minta untuk tangguh dan juga berhenti lah. Sebenarnya kita seronok, tapi dalam proses nak mencari ilmu ni macam-macam cabaran yang kita hadapi. Bila-bila macam you all lah, macam-macam cabaran nanti. Yang pertama sekali kena pergi kelas, kena buat assignment, nanti kena masuk test pula, kena masuk peperiksaan, exam pula nanti kan. So bila result keluar mungkin rasa ada yang rasa puas hati, ada yang rasa tak puas hati, nak semak markah dan sebagainya. So semua kan ada cabaran untuk kita nak bergerak selepas kita rasa kagum tadi. Ya. So yang kedua adalah keraguan, skeptical. So, kita dalam keadaan skeptical. Kalau tengok di barat, dalam dunia barat, di sebelah Eropah khususnya, semasa orang Eropah ni menjadi kuasa dunia lah dari segi kemajuan teknologi dan ilmu dulu. So ada sahaja yang menyebabkan mereka skeptical, ragu-ragu, mereka akan mencari sesuatu kaedah untuk mereka dapatkan jawapan. So dalam pendidikan di peringkat universiti ni, bila kita ada sesuatu yang kita dalam keadaan skeptikal, ragu-ragu, so kita kena buat research, buat penyelidikan. Itu namanya penyelidikan untuk kita mendapatkan jawapan daripada skeptikal tadi. So dia mesti adalah soalan-soalan, dia mesti ada apa tertanya-tanya dalam fikiran kita. So bila kita dah ada pertanyaan tu, baru kita boleh mulakan untuk buat kajian kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kesedaran diri. So bila kita dah rasa kagum tadi tetapi ragu-ragu, so akhirnya barulah kita buat kajian dan selepas daripada kajian tu kita dapat jawapan, so barulah kita sedar sebenarnya ini jawapannya. Dan dia dapat memberi sesuatu lah kepada diri kita ataupun diri orang yang membaca ataupun buat kajian tadi. Daripada sinilah konsep jawapan yang tidak rasional sini. Jawapan yang tidak rasional. Ya macam-macam jawapan lah. Jawapan yang di luar daripada logik. Kemudian pemikiran tahyul. Masyarakat kita dulu banyak percaya pada tahyul. Percaya kepada tangkal. Percaya kepada sesuatu yang mistik, yang misteri, ya? Dan juga mitos. So mitos ni yang menyebabkan pemikiran kita ni tidak saintifik, ya? Tak rasional, tahyul, mistik dan juga mitos menyebabkan kita tidak berfikiran saintifik. Sedangkan kalau tengok dalam Al-Quran, dalam surah yang biasa kita baca, Wattini wa Zaitun tu, salah satu ayat tu Tuhan kata sebab manusia ni sebaik-baik kejadian. So bila disebut sebaik kejadian ni maksudnya fikiran kita ni fikiran yang terbaik lah. Kenapa kita perlukan percaya kepada yang tidak rasional dan tahyul dan sebagainya. Ya? So bila kita dah ada pemikiran saintifik ni, so kita dapat gunakan akal kita ni dengan lebih jelas untuk mencari jawapan ataupun kebenaran tadi. Ya? So, kita berfikir ni dalam falsafah, di ujung-ujungnya adalah untuk mencari kebenaran, sesuatu yang benar. Yang kedua, kita nak dapatkan kepastian. Ya? Dan yang ketiganya, kita dapat manfaat. So, bila kita belajar falsafah, ingat tadi, kita nak cari kebenaran, sesuatu yang benar lah. Ya? Yang kedua, kepastian. Yang ketiga, manfaat kita. Falsafah dari sudut etimologi. So, perkataan falsafah berasal dari perkataan Yunani kat sini, iaitu Philion dan juga Sophia. Okay, Philion dan juga Sophia. So, maksud Philion ni adalah mencintai, mengkaji ataupun menghargai. Dalam sebutan yang kita gunakan ni adalah philos lah. Philo. Kemudian yang berarti apa? Cinta, sayang. Kemudian Sophia, hikmah, kearifan, bijaksana ataupun kebenaran. So digabungan kedua perkataan ni, philos dan juga Sophia ni, philos dan juga Sophia, so akhirnya menjadi filosofi. Sampai kepada bahasa kita dia panggil falsafah.
Semaksud filosofi ni, kata sini, yang hijau ni, ilmu kecintaan. Kecintaan kepada kebijaksanaan, kebenaran dan hikmah. Maksudnya, bila kita belajar falsafah ni, kita belajar tentang sesuatu yang kita suka untuk mendapatkan kebijaksanaan, wisdom dia. Mendapatkan sesuatu yang benar, sesuatu yang fact. Dia sesuatu hikmah-hikmah ni dalam bentuk wisdom juga lah, kebijaksanaan. Okay, so apabila kita bercakap tentang falsafah, maksudnya adalah kita suka kepada sesuatu yang benar lah. Suka sesuatu yang benar. Contohnya macam saya belajar Masters PhD dulu, kalau peringkat degree ni taklah nampak sangat. Kalau peringkat Masters dan juga PhD ni, so bila kita belajar nak buat kajian, kita belajar untuk berfalsafah, nak cari kebenaran daripada masalah yang kita hadapi. Sebabnya bila kita buat research tu, kita mencipta, kita mencetus, kita mencari masalah. Apabila dah ada masalah, kita kena cari jawapan dia. So, untuk cari jawapannya, kita kena ada kaedah nak cari jawapan. So, kaedah nak cari jawapan tu namanya metodologi lah. Cara macam mana kita nak mendapatkan jawapan kepada soalan-soalan. So, akhirnya bila ada jawapan, so jawapan tu akan menentukan sama ada kita bertindak ataupun tidak. Paling baik bertindaklah. Contohnya kalau you all nanti bila dah belajar dalam bidang pengurusan ni, mungkin ada model baru, sistem baru, kaedah baru yang boleh menyelesaikan masalah dalam pengurusan. So bergantung pada kita lah, sama kita nak bertindak ataupun nak simpan di situ saja. So dalam ilmu falsafah ni, kita nak cari sesuatu yang boleh menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Okay, secara teksnya definisi falsafah ni ada dua perkataan, philos dan juga sophia. Philos ni suka lah, sophia ni bijaksana ataupun cerdik ataupun bijak. Jadi maksudnya untuk mencari kebijaksanaan. So mencari bijaksana ni adalah mencari ilmu lah, kena belajar. So philo ni arti sayang yang seluas-luasnya, cinta yang seluas-luasnya. Maksudnya bila kita nak belajar ni, kita kena buka pemikiran kita seluas-luasnya kepada ilmu yang kita nak dapat. Bukan setakat ilmu A saja, barangkali kita boleh kembangkan sikit ke ilmu B, C dan D. Kemudian sophia maksudnya bijaksana. Bijaksana ni ayat yang paling tepat adalah wisdom lah. Kebijaksanaan lah, wisdom. Segala sebab wisdom ni, kita bukan setakat cerdik, bukan setakat pandai, tetapi kita dapat menjiwai ilmu yang kita dapat. Akhirnya dia boleh memahami orang lain, memahami suasana, memahami keadaan. Contohnya saya ingat di Sadakan kot, ada pasangan lelaki dan juga perempuan. Maka ni volunteer sebagai sukarelawan mencari sampah sekitar bus stop. Kan di Sabah ni banyak jalan raya yang ada bus stop ni. So di jalan di tepi bus stop ni kadang-kadang orang buang sampah lah, buang plastik, makanan, bekas makanan di tepi je. Jadi pasangan ni dia nak ubah mentaliti masyarakat. So mereka ni buat aktiviti mengumpul sampah dekat dengan bus stop. Jadi masing-masing dalam 2 hari lepas juga. So mereka ni pergilah ke bus stop ni, kutip sampah masuk dalam plastik sampah. Saya ingat ada dalam 3-4 plastik sampah juga yang dia kutip. So itu maksudnya kebijaksanaan yang mendalam lah. So dia faham, kalau sampah ni tak dikutip di kawasan bus stop, lama-kelamaan sampah tu akan bertambah. Jadi baiklah mereka mulakan ni. So kedua-dua orang ni memahami bahawa kalau sampah tu dibiarkan berterusan begitu, so dia akan menyebabkan semakin banyak sampah dan orang pun tak peduli. Jadi suasana nak duduk dekat bus stop tu pun tak selesa dengan sampah yang banyak. So itu maksud kebijaksanaan lah yang saya boleh kongsikan. So tujuan falsafah ni, tujuan dia nak cari dan buktikan kebenaran. So kebenaran ni sangat penting. Yang keduanya, supaya kita boleh berfikirlah dengan betul yang disebutkan tadi.
So fikir dengan betul ni maksudnya di akhir proses berfikir kita akan buat keputusan dan tindakan kan. So tindakan kita tu adalah tindakan yang tepat. Contohnya, kalau pensyarah tu bagi assignment pada kita, macam mana nak mulakan assignment? So kita fikirlah, mencari, berbincang, kadang-kadang setuju, ada yang tak setuju. So itu adalah proses. So proses kita memperdalamkan kemahiran berfikir. So kalau di UiTM ni kita ada kursus CCT kursus kemahiran berfikir lah. Nanti saya ingat kita ambil juga kan. Dari situ ada cara-cara yang betul lah untuk berfikir. Okey, itu tujuan dia. Yang pertama sekali adalah untuk mencari kebenaran. So kebenaran ni sangat penting dalam hidup kita. So kalau kita ada cara berfikir yang betul, cara membuat keputusan yang betul, insya-Allah dia akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tapi kalau cara fikir tak betul, metodnya pun tak betul, seharusnya masalah tu masih ada di situ sampailah kita jumpa satu bentuk penyelesaian yang betul-betul dapat menyelesaikan masalah. So untuk perkara ni masalah-masalah biasalah, masalah kelas, assignment, masalah hari ni nak makan di mana, nak makan apa, itu biasa. Itu sesuai untuk you all fikirkan. Nak puasa ke, nak makan mi saja ke dan sebagainya, itu adalah proses biasalah untuk belajar. Dia konsepnya ataupun ideanya, so kita belajar falsafah ni kita nak fahami aktiviti-aktiviti yang difikirkan oleh manusia. So macam mana kita berfikir, dan juga nak belajar falsafah ni adalah satu proses nak fahami aktiviti tadi. So kita belajar bentuk berfikir, pola berfikir, reka bentuk berfikir, macam-macam. Sebab topik fikir ni, thinking ni sangat luas. Kalau you pernah dengar berfikir dengan warna-warna topi, ada hijau, kuning, merah, putih, hitam. So bila kita tahu konsep berfikir ni, so dia boleh membentuk peribadi kita dengan lebih baiklah. So dalam CCT tu you akan banyak belajarlah tentang konsep thinking nanti. Okay, so untuk kuliah pertama ni simple sahaja. Dia cerita tentang maksud falsafah, kenapa perlu belajar falsafah, macam mana kita nak belajar, kenapa tujuan kita belajar. So bila kita dah dapat sikit sebanyak tentang belajar ni, so dia mudahlah untuk kita faham